Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syakilah Hazwani Zulkifli dalam Lensa @TV Rela. Ketua Setiausaha Negara telah singgah dan tertarik dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Abang Rela Negeri Perak yang memberikan perkhidmatan menggunting rambut percuma di reruai Kementerian Dalam Negeri sempena program Madani Rakyat 2025 yang berlangsung di Lumut Waterfront Perak. Berkonsepkan kedai menggunting rambut, Abang Rela telah memberikan perkhidmatan gunting rambut rela madani secara percuma selama 3 hari mulai jam 9 pagi hingga 6 petang. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, Pengurusan Tertinggi Kementerian Dalam Negeri dan Timbalan Ketua Pengarah Rela turut singgah di perkhidmatan menggunting rambut rela pada hari terakhir program. Seramai hampir 100 pengunjung telah menggunakan perkhidmatan percuma dan rata-rata bersyukur kerana dapat menjimatkan perbelanjaan dan berharap inisiatif ini diteruskan lagi. Selain itu, orang ramai turut berpeluang mendaftar sebagai ahli baru rela melalui sistem MyRela. Ketua Pengarah Rela yang berbahagia, Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli telah merasmikan pembukaan Malaysian Polytechnic Relasis Annual Camp 2025 atau singkatannya 7th MAPRAC. Majlis perasmian berlangsung di Dewan Lanas Perdana Politeknik Jeli Kelantan. Kem edisi ke-7 ini membawa tema Relasis Pemangkin TVET Madani Politeknik Malaysia. Ia menghimpunkan pelajar relasis dari seluruh Politeknik Malaysia dalam semangat jati diri dan kerjasama. Antara aktiviti mencabar yang dijalankan termasuk kawat tangan kosong, menembak senjata api, jalan lasak serta khidmat bakti rela TVET. Turut diadakan malam silang budaya, motivasi bootcamp dan kursus pengurusan senjata api. Kem ini dikendalikan oleh Politeknik Kota Baru dengan kerjasama Politeknik Jeli Kelantan. MAPRAC bukan sekadar kem tahunan, ianya merupakan medan membina kepimpinan, memperkasa sasiah dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan pelajar TVET negara. Yang berbahagia, Ketua Pengarah Rela menyampaikan sijil penghargaan kepada saudara Hassan bin Ramli, anggota Rela Daerah Kota Baru atas kepribadian terpuji dan integriti tinggi apabila menyerahkan semula beg berisi barangan kemas yang ditemui semasa menjalankan tugas di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Tindakan mulia beliau wajar dijadikan contoh dan role model kepada seluruh warga rela. Sesi penyampaian sijil penghargaan ini telah diadakan semasa Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Ketua Perhubungan Rela Kawasan KPRK dan Ketua Perhubungan Rela KPR Negeri Kelantan. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela. Turut hadir Pengarah Rela Negeri Kelantan, pengarah-pengarah dan pegawai dari bahagian pembangunan pasukan IPRM serta pegawai dan kaki tangan Rela Negeri Kelantan. Ketua Pengarah Rela Lokman Effendi Ramli telah mengadakan lawatan ke Kampung Angkat Madani Kampung Buloh dan 2 buah sekolah Angkat Madani di Kuala Berang, Terengganu. Dalam masa yang sama, beliau turut meninjau tapak pembinaan Pusat Latihan Rela Wilayah Timur dan disambut oleh Komandan Pusat Latihan. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela. Majlis Perasmian Bengkel Pembangunan Portfolio bagi Penilaian Pencapaian Terdahulu atau PPT telah berlangsung dengan jayanya di Akademi Latihan Rela Malaysia. Majlis telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela dan turut dihadiri Wakil Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Jabatan Pembangunan Kemahiran serta Pegawai Kanan Rela dan para peserta. Bengkel ini melibatkan 141 peserta dalam 6 bidang utama, antaranya pentadbiran pejabat, kejurulatihan taktikal senjata api dan perlindungan rapat dengan tujuan memberi pengiktirafan kemahiran berdasarkan pengalaman kerja. Majlis turut menyaksikan kejayaan membanggakan Pesuruhjaya Rela Khairul Aswadi Kamarudin yang dinobatkan sebagai pelajar terbaik UTEM dan ditawarkan pengajian PhD serta pelantikan Ketua Pengarah Rela sebagai penyelia lapangan siswazah PhD oleh pihak universiti. Program ini mencerminkan usaha berterusan Rela dalam memperkasa profesionalisme dan pengiktirafan akademik di kalangan pegawai Rela. Program Ibadah Korban Rela Madani 2025 telah berlangsung dengan lancar dan penuh keberkatan di Masjid Al-Ilmi Datuk Haji Ahmad Razali, Selangor. Program anjuran bersama Jabatan Sukarelawan Malaysia telah bermula seawal jam 8 pagi dan disempurnakan oleh Ketua Pengarah Rela Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli.
Sebanyak 2 ekor lembu telah dikorbankan sebagai simbol penghayatan semangat pengorbanan sempena Aidiladha. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Halim Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN, diikuti penyerahan daging korban kepada warga rela dan penduduk Kariah. Program turut diserikan dengan kehadiran Pegawai Kanan KDN, Wakil Agensi dan Puan Dr. Nur Ashikin Ahmad, Pengerusi Puspanita Cawangan Kecil Rela Malaysia. Ketua Pengarah Rela Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli telah hadir sebagai tetamu dalam slot Alpha di saluran Radio Nasional FM yang bersiaran secara langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Slot selama setengah jam bersama pengacara Iz Azlan ini membawakan tajuk Rela Melakar Sejarah Merentasi Zaman yang menampilkan perkongsian menarik mengenai peranan dan pencapaian rela dari dahulu hingga kini. Turut hadir pengarah bahagian latihan Pesuruhjaya Rela Khairul Aswadi Kamarudin selaku pegawai pengiring kepada Ketua Pengarah Rela. Pihak rela merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Radio Nasional FM atas kesudian memberi ruang untuk berkongsi bersama para pendengar setia. Ketua Pengarah Rela Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli telah menyertai program menembak anjuran Polis Diraja Malaysia bersempena sambutan Hari Polis ke-218. Program yang berlangsung di Lapang Sasa Brigade Tengah Pasukan Gerakan Am Ceras, Selangor itu turut disertai oleh Pengarah Rela Negeri Perak. Dalam acara menembak jatuh piring secara berkumpulan, Yang Berbahagia Ketua Pengarah Rela telah berjaya meraih tempat ketiga sekaligus mencerminkan komitmen tinggi dan semangat kesukanan yang ditonjolkan oleh warga rela dalam menyokong program anjuran agensi sahabat. Bagi memupuk gaya hidup sihat serta mengeratkan silaturahim dalam suasana santai dan tidak formal, program Evening Walk bersama Ketua Pengarah Rela Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli telah berlangsung dengan penyertaan kira-kira 50 warga rela dari Ibu Pejabat Rela dan Rela Daerah Putrajaya. Acara yang akan dirancang setiap minggu bermula jam 5.15 petang menyusuri laluan sejauh lebih 5 km dari Kompleks KDN ke dataran Masjid Putra sambil menikmati keindahan Tasik Putrajaya. Berikut adalah rangkuman lawatan kerja Ketua Pengarah Rela. Lawatan kerja Ketua Pengarah Rela ke penugasan tetap anggota rela sekitar daerah Kota Baru, Kelantan. Ketua Pengarah Rela menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat Bilangan 1 tahun 2025 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Lensa @TV Rela berakhir di sini. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.